Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Al-Akif, wartawan SPTV Channel. Hari ini merupakan hari pertama bagi kejohanan kriket MSS Pahang 2026 bawah 18 tahun. Saingan pada hari ini dimulakan dengan pertandingan peringkat kumpulan yang diadakan di 4 venue yang berbeza. DSP-AA SMK setiap pekan menentang semesta dalam aksi kumpulan A. Kedua-dua pasukan turun dengan misi memulakan kempen kejohanan dengan kemenangan. Di skis pula, Instar menentang Intek dalam aksi kumpulan B. Kedua-dua pasukan mempamerkan semangat juang yang tinggi untuk mengutip mata pertama. Sementara itu, di Instar Oval A, SMK Indra Shah Bandar berhadapan dengan Shah Pekan dalam aksi kumpulan D yang berlangsung dengan penuh saingan. Di Instar Oval B pula, SMK Tembangau menentang SMK Palohinat. Kedua-dua pasukan berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mencatatkan kemenangan. Keempat-empat venue menyaksikan aksi yang cukup kompetitif apabila setiap pasukan mempamerkan semangat juang yang tinggi. Saingan sesi pagi telah melabuhkan kiranya. Selepas ini, aksi diteruskan pada sesi tengah hari yang menjanjikan perlawanan yang tidak kurang hebatnya. Kini, kita berada di SP Oval A bagi menyaksikan aksi seterusnya dalam saingan peringkat kumpulan. Di SP Oval A, Semsas menentang Super dalam aksi kumpulan C. Kedua-dua pasukan mempamerkan corak permainan yang susun dan saling bersaing untuk memburu kemenangan. Perlawanan berlangsung dengan sengit apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Setiap larian dan setiap wiket memberikan kelebihan yang amat penting dalam menentukan keputusan perlawanan. Kini, saingan diteruskan pada sesi petang di SP Oval A yang menyaksikan satu lagi aksi menarik peringkat kumpulan. Di SP Oval A, Semesta berhadapan dengan SMTI Kuantan dalam aksi terakhir venue ini bagi hari pertama. Kedua-dua pasukan beraksi dengan penuh keyakinan untuk menamatkan hari pertama dengan keputusan positif. Perlawanan berlangsung dalam suasana yang penuh kompetitif dengan kedua-dua pasukan mempamerkan semangat kesukanan yang tinggi. Setiap pemain memberikan komitmen sepenuhnya sehingga tamat perlawanan. Demikianlah liputan hari pertama kejohanan kriket MSS Pahang 2026 bawah 18 tahun. Saya Ahmad Al-Akif, wartawan SPTV Channel. Sekian, terima kasih.